Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dia.my channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda cara transfer duit daripada MAE ke Riot Bank. Jadi langkah pertama, kita kena dapatkan dahulu duit Now QR bagi Riot Bank. So buka aplikasi Riot Bank, anda masuk PIN ataupun boleh guna biometric authentication. Kemudian anda tengok di tengah ni ada ikon receive. Okey, jadi tekan pada ikon receive. Selepas kita tekan ikon receive, kita akan nampak QR code duit Now. Jadi ini adalah QR code duit Now bagi Riot Bank kita. Jadi kita sebenarnya boleh tekan button share untuk kita share ataupun simpan dalam Google Drive. Ataupun satu lagi cara, kita screenshot sahaja. Macam saya buat ni, saya screenshot. Jadi sepatutnya duit Now QR Riot Bank saya sudah pun ada di dalam galeri. Untuk kepastian, kita cek tengok dalam galeri smartphone kita dah ada belum. Anda nampak sekarang ni dah ada. Jadi selepas kita dah dapat duit Now QR Riot Bank, barulah kita boleh transfer duit daripada MAE Maybank ke Riot Bank. Jadi buka aplikasi MAE Maybank. Kemudian anda pastikan baki anda cukup. Contoh saya ada RM16.67. Saya nak transfer RM5 sahaja. Jadi cukup lah. Pastikan baki cukup. Kemudian anda tengok di bawah ada ikon scan. Tekan pada scan. Okey, pastikan kita dalam menu pay Scan and pay dan selection kita pay. Lepas tu anda tengok kat bawah ada link scan QR code from gallery. Tekan dekat situ dan pilih QR code duit Now yang kita screenshot tadi. Okey, tunggu sekejap bagi dia naik. Dia naik scan and pay macam ni. Kemudian dia minta kita masukkan amount. Saya nak transfer RM5, jadi saya masuk 500. Kemudian kita tekan button right di bawah. Okey, pastikan kita semak nama penerima. Jadi contoh dalam video ni, saya transfer ke akaun Riot Bank saya sendiri, jadi nama saya lah yang terpapar di sini. Sekiranya anda transfer ke akaun Riot Bank orang lain, pastikan anda semak betul-betul nama penerima ni adalah nama yang betul. Kemudian barulah tekan button Pay Now. Okey, saya punya MAE Maybank, saya dah enable biometric authentication, jadi saya tak perlu masuk PIN, saya cuma scan jari saya saja. Kemudian sekiranya kita scan biometric berjaya, kita akan dapat paparan seperti ini. Payment successful, dan kita akan dapat notification daripada Riot Bank, your money is in. Okey, itulah dia cara macam mana nak transfer duit daripada MAE Maybank kepada Riot Bank menggunakan QR code duit Now. Jadi anda boleh tengok, pastikan baki anda dapat. Untuk anda yang belum lagi mendaftar Riot Bank dan sekiranya anda berminat untuk daftar akaun Riot Bank, anda boleh daftar melalui link yang saya sertakan di dalam video description, ataupun anda boleh terus daftar melalui muat turun daripada aplikasi Play Store ataupun App Store. Jadi kelebihan Riot Bank ni antaranya ialah dia ada daily dividend, daily interest. Kalau kita simpan di dalam Riot Bank, kita akan dapat daily interest seperti anda tengok dekat skrin ya. Saya dapat 26 sen. Itu bergantung kepada baki yang kita ada. Jadi jangan lupa daftar Riot Bank, kemudian masukkan referral code Y2DR5 untuk belanja saya lah. Saya belum ada referral code. Kalau anda baru nak daftar, boleh daftar menggunakan referral code yang saya sertakan di dalam video ini. So, sampai di sini saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dia.my. Assalamualaikum. Bye-bye.